Baru-baru ini, penyanyi dandut terkenal Mas Idayu akhirnya membuka mulut mengenai punca sebenar perpisahannya dengan bekas suami, penerbit eksekutif TV3, Muhammad Sufyan C. Isa yang disahkan bercerai pada 4 Mac lalu di Mahkamah Syariah Shah Alam. Difahamkan, Mas Idayu menolak sekeras-kerasnya dakwaan kononnya wujud orang ketiga sebagai punca keretakan rumah tangganya. Selain itu, Mas Idayu menjelaskan proses mahkamah dibuat secara terbuka tetapi tidak di hidung mana-mana pihak media kerana menurutnya Allah melindungi aib mereka. Malah suasana ketika menghadiri perbicaraan itu berlangsung tidak tegang dan kedua-duanya boleh bergurau dan ketawa. Bagaimanapun, penyanyi lagu Cintaku 100% itu menegaskan bahawa dia tidak menyembunyikan hal penceraiannya namun merasakan ketika itu masih belum sesuai untuk berkongsi kepada umum. Tambahnya lagi, tiada sesiapa perlu dipersalahkan atau dituduh kerana dia yakin dirinya layak memohon perceraian dan perpisahan berlaku dalam keadaan baik. Mas Idayu turut menyentuh soal kecaman netizen yang menunding jari kepadanya sebagai punca keretakan rumah tangga tersebut, sedangkan hakikatnya dia sendiri tidak pernah garang terhadap suami. Mas Idayu menyifatkan sikap garangnya hanya ditunjukkan ketika bekerja, terutama ketika menjadi juri dalam program hiburan. Meskipun telah 2 kali gagal dalam perkahwinan, Mas Idayu tenang menerima takdir dan meluahkan rasa syukur apabila penceraian kali ini diselesaikan dengan cara baik. Tambahnya, untuk membina rumah tangga yang kukuh, ilmu agama sangat penting agar setiap pasangan memahami tanggungjawab mereka. Difahamkan, Mas Idayu dan Sufyan mendirikan rumah tangga pada September 2022 selepas perkenalan yang bermula sejak program Mentor 3 pada 2008 dan kembali rapat pada tahun 2021. Sebelum itu, Mas Idayu pernah berkahwin dengan pelakon Aman Grasika dan mempunyai seorang anak perempuan. Sufyan pula sebelum ini pernah mendirikan rumah tangga bersama personaliti TV Intan Suraya dan dikurniakan seorang anak. Jangan membuat sebarang spekulasi yang boleh mencetuskan kontroversi. Apapun, semoga hubungan Mas Idayu dan bekas suami dalam keadaan baik dan terus berkarya dengan industri seni.